Nora, dah siap? Belum, Kak. Lambat sikit. Sorry. Nora nak akak tolong anda tudung? Kak, dia datang tak hari ini? Hello? Yes, hi, Madam Lim. Okay. Okay, sure. I'll let my students know. Okay, thank you. Bye-bye. Nora. Suruhlah adik kau tolong buka pintu. Sarah. Cik Timah nampak tadi tau. Cik Timah tenung. Betul lah dia. Dah balik. Waktu bapa kau meninggal, dia tak ada kan? Okeylah, Cik Timah. Nora masuk dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai baju macam tak cukup kain. Nora, bawa adik pergi masjid. Baru balik, Apa kau buat ni, Adik nak tinggal sini lagi. Boleh kan? Mana kau pergi hari tu? 5 tahun kan kau dari rumah? Okey kan kau tinggal tanpa kita? Dan tentunya kau tak kisahkan pasal bapa, kau tak kisahkan pasal aku. Okey, adik tahu. Adik salah. Please, Kak. Just let me stay here again. Dah maghrib dah. Manja. Kak Nora dah malas lah nak dengan Sarah. Manja mesti pun dah tak kenal dengan Sarah, kan? Itulah. Cik Timah dah cakap, budak macam tu susah nak jaga. Cik Timah dah nampak banyak dah. Wah, banyak Cik Timah shopping dekat pasar hari ni? Ni, sayur, ikan, segar-segar kat pasar. Sarah mana? Keluar lagi? Ikan dengan sayur segar-segar kat pasar? Segar-segar. Okeylah, nanti Nora pergi pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak Ria. Waalaikumsalam, Nora. Nora okey? Okeylah, sunyi. Tapi kerja pun berlambat, jadi bolehlah tahan. Kak Ria Sarah? apa? Sarah? Hai, Kak Ria. Lah, bukannya adik kisah. Aunty dengar apa tu? Nak dengar? Apa lagi? Raihan lah. Raihan. Sarah, bila kau balik?
Dah 5 tahun tau kau tak balik. Bapak kau meninggal pun kau tak ada. Habis kenapa sekarang baru kau... Dah lah tu. Dia kan baru balik. Kau jangan soal dia macam-macam. Nanti kalau dia lari lagi macam mana? Kau ni pun sama macam Cik Tima, kepo. Nora. Ini ada mangga sikit. Pakcik bagi free. Nora makan dengan Sarah, Dia tu dulu pakai tudung kan? Okeylah, kita nak kena jalan dulu. Kak Ria, jalan dulu Bye, Shu. Thank God. Kakak lupa nak cakap tak nak tauge. Sini. Lembabnya. Sampai besok pun takkan habis. Dek, mana kau punya tudung? Kita tak pakailah. Kau tak malu ke depan pakcik dengan Abang Azman tadi? Malu tu malu. Diorang confirm judge punya. Mestilah. Kau tengok kau pakai apa? Kakak ingat Shikin tak? Yang pakai tudung. Hari tu adik nampak dia kat bawah blok duduk atas boyfriend dia. Tapi adik macam terasa lah. Jadi adik tak pakai lagi. Oh. Jadi kau tak pakai tudung pasal tu je? Time tu adik pakai. Habis adik nak pegang tangan dengan boyfriend adik lagi macam rasa bersalah gitu. Boyfriend kau mana sekarang? Entah, dah mati agaknya. Lagipun kan orang semua fikir tudung tu macam old fashion. Old fashion? Oh, so you think pakai tudung ni semua fashion? Is it? Gatal lah kepala ni. Singapura kan panas. Apa apalah. Kakak nak makan. Panas. Kak, asal Twisties letak kat sana? Selalu letak kat dalam sini kan? Annoying sih. Kalau kau tak lari rumah, kau akan tahu apa yang terjadi, Sarah. Bapak yang tukar tempat. Jadi senang untuk aku ambil. Apa ni, Kak? Sarah kan adik kakak. Kakak tak happy ke Sarah dah balik? Ya, memang aku tak happy. Yang patut happy tu mak dan bapak, bukan aku. Sarah, kau ingat pakai tudung ni semua fashion Sarah? Ha? Kau tengok kau, pakai seluar pendek, lengan pendek, dedah sini, dedah sana. Bapak meninggal pun kau tak datang tengok, Sarah. Kau tinggalkan aku 5 tahun bulat-bulat tau, Sarah. 5 tahun. Ya, adik tahu. Adik yang salah. Kakak je yang betul. Kalau kau sembahyang, kau pergi masjid, kau pergi madrasah, kau memang tak akan jadi macam gini, Sarah. Betul aku cakap. Kak, I'm pregnant. Sarah, kenapa kau suka cari masalah, Sarah? Kak ingat Kak bagus sangat
Habis apa ni? Tukarlah ringtone jadi azan. Jadi tak ada orang boleh cari gaduh dengan kakak. Apa? Salah adik cakap. Kakak pakai tudung pasal apa? Pasal kakak tak nak masuk campur dengan orang macam adik lagi kan? Kak. Dah Zohor ni. Nanti kau goreng telur kau sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Assalamualaikum, Nora. Waalaikumsalam, Kak. Masuklah. Nora? Sarah mana? Sarah keluar. Oh, okey. Kak Ria dengar Nora baca Quran tadi. Kuat dari luar. Dahlah, jangan stres-stres, okey? Taklah, Kak. Nora okey je. Nora selalu baca Quran bila Nora stres, Kakak ni tahu je macam Sarah. Bukan apa. Korang dua ni nak kena kenal each other balik. Itu je. Lagipun Nora tahu kan, Nora kakak, Sarah tu tanggungjawab Nora. Terima kasih, Kak. Sama. Kita nampak Sarah balik semalam. Ya Allah, pakaian dia tak senonoh. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam, Nora. Pergi makan. Cik jual apa? Ini nasi sambal goreng. Ayam ada, daging ada. Ini paru. Okey, saya nak paru satu, ayam satu. Ya. Sarah tak nak beli? Terima kasih, Cik. Nora, adik engkau tu dah tak tahu mana halal mana haram ke? Itu pun kau nak bawa dia balik rumah. Nanti kalau dia buat perkara tak senonoh, kau subahat tau. Cik Tima, Nora tahu Sarah banyak buat masalah, tapi Nora kan tetap kakak dia. Iyalah, Cik Tima tahu. Tapi dia tu dah macam tak masuk ajar lah. Buang masa kau aja. Cik Tima bukan apa. Kesian tengok kau. Kak. Adik tak nak beli makan kat sini. Sarah! Sarah! Apalah kau ni? Okey, Sarah call kakak sekarang. Apalah, Kak? Just call. Call, okey? Kak, your ringtone. Kak nampak muka Cik Tima tak? Dia makan macam makan buah asam. Buah asam tu kau kalau kau tak senyum. Kak. Apalah. Kak, Twisty selalu letak kat sini kan? Tak jelah kat mana-mana. Kak. I'm sorry. Kakak pun sorry juga, okey?
pakai tudung. Kakak cari-cari tahu tudung tu. Okey, Kak. Mi goreng tak ada tauge. Okey? Mi goreng dia sedap, Adik dah makan? Sikit je. Panas? Don't get used to this. Manislah adik kakak pakai tudung. Dah, cukup. Seram tau adik dengar kakak berbual macam gini. Adik pakai tudung pasal nak pergi kubur bapak kan? Nasib baik anak Sarah ada aunty macam kakak tahu. Untung dia.